sebab baru beli. Baru beli. Ya, betul. Ya. Ya Allah, betul baru beli. Kan saya dah cakap, akak Yuli ni kaya. Sama lebih sikit. Ini siapa kan? Ada Oh, rokok kat Elok Pay. Akak tak kenal saya. siapa ni? Kota mana nak kenal? Eh. Kiriman. Kak Juli. Ya, saya. Alamak botak. Kak Juli atas arahan pihak atasan. Ya. Sekiranya mana-mana kereta ni belum belum berdaftar, memang akan dikenakan sita. Tak apa. Saya kaya. Jangan risau. Berapa tu? Saya dah cepat. Saya tengah Nampak? saya, Nampak? Saya dah Okey. cakap dari kaya, nampak? Saya dah cakap dari Kereta kaya. belum daftar 1,300. saya tengah tutorial ni. Apa warga ni taksi. Cepat-cepat. 1,300. Siapa? Awak ke dia? Mana? Bang kerja mana-mana. Kat saya pun boleh. Kat saya pun boleh, kat pelatih saya pun boleh. Tapi kalau dia dah daftar, apa nak masalah? Aku nak takut. Tapi tak Pelatih boleh minta kunci kereta tu pelatih. Hantar kat Longkai pelatih. Baik. Longkai. Minta cerita kak. Nama Macam ni Longkai. kita nak balik. Jalan Jalan kaki. Jalan kaki Memang kak. dia arahkan Saya untuk pun tak jalan bawa kaki. taksi. Macam mana ni? Belakang tu ada kedai baju. Aduh. Sita, turunlah korang. Resort Oh, saya tak turun. Saya F-Lepang quit je terus. Itulah lari dia ni. Lari lagi pada muka. Yelah, nanti Bos. terus ke airport kan? Ni apa? Okeylah, Shake fine. Jomlah bos. Tuan, Itulah bos, eh. Sita. Apa? Gift key? So, Slash gift key. kita macam mana? Okey kak dapat masih Kita kak. apa lagi? Teleport lah kita. Tiba. Teleport lah. Maladam dia kenapa tu? Pelatih boleh parking Jangan kat situ lagi. boleh. Moga lari. Tak apa. Fly je. Apa terus pergi ke airport lah kalau rajin. Tak nak lah naik kereta Dekat lah. Pasar Rabu bang. Hati-hati bang. Dekat, pasar Rabu dekat je. Menghala Pasar Rabu. Let's Hati-hati. go. Gambar tak ada. Tengok kita saya juga. Dia cerita kita Hati-hati ya bang. bos eh.